Jenis rajin menyelok ni yang pertama, anjing tua. Yang kedua, anjing betina. Hak jenis duk menyelok ni lagu mana? Hak pertama bodoh. Yang kedua tua. Menyelok pun tak apa nak kuat dah tua. Hak kuat lagi betina. Kalau kita berdepan jenis dengan orang bodoh, jawapan yang terbaik kepada orang bodoh ni apa dia, Mak Long? Diam. Kita nak tahu orang bodoh tak bodoh ni mudah. Tengok cara kelaku dia. Bodoh. Semua benda dia nak bercakap, semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak abang kata dia reti. Padahal orang tahu kata hang bodoh. Kalau hang duk pergi menjawab, hang baru sama bodoh dengan dia. Dok ustaz, tapi dia duk kata kat saya, Allah, orang bodoh. Anjing menyalak dekat bukit. Ada bukit membalas salahkan anjing. Anjing duk menyalak. Wow, 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 wow. Agak-agak bukit dengar tak anjing tu duk menyalak? Dia dengar tak anjing duk menyalak? Tapi dia buat tak peduli. Sebab apa? Dia tahu hang tu anjing. Hang duk menyalak ni anjing. Kalau hang tak mau duk jadi anjing lagu dia, hang nak layan dia pasal apa? Kalau anjing tu elok tak apa, ni dah lah anjing korap. Tua bodoh. Hak jenis duk menyalak ni dia ada dua jenis anjing. Mak Long cuba tengok anjing ni Mak Long. Hak duk menyalak ni Mak Long, level dia duk tahu mana tu? Dia dua jenis anjing ni Mak Long. Yang jenis rajin menyalak ni yang pertama, anjing tua. Yang kedua, anjing betina. Hak ni saya bisa tanya lebar ni. Hak jenis duk menyalak ni lagu mana? Hak pertama bodoh. Anjing bodoh-bodoh hak bawah punya. Yang kedua tua. Menyalak pun tak apa nak kuat dah tua. Hak kuat lagi betina.